Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan panel hakim, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Buku itu jambatan ilmu, membaca itu amalan mulia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nia Zara Akila binti Faizul. Umur saya 12 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jalan Gedi 2. Kod sekolah saya ialah WBB 0059. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang sebuah buku novel yang sangat menarik, iaitu Buka Mata Hati. Buku ini mengandungi 390 halaman bercetak dan buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Muka hadapan buku ini sangat menarik, ilustrasinya yang berwarna hijau lembut depan dan belakang. Buku Buka Mata Hati karya Mikhail Arshan mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis yang bernama Ryan yang bergelut dengan identiti dirinya, cinta dan penerimaan. Buku ini menekankan bahawa kejujuran terhadap diri sendiri lebih penting daripada berpura-pura demi orang lain. Buku Buka Mata Hati mengisahkan tentang perjalanan seorang individu yang berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Pada awalnya, watak utama sering membuat keputusan berdasarkan emosi dan pandangan luaran semata-mata tanpa berfikir panjang. Namun, melalui pengalaman pahit manis, dia mula memahami erti kehidupan yang sebenar. Sepanjang cerita, pembaca dibawa menyelami perubahan sikap watak utama yang semakin matang. Dia mula membuka mata hati dengan melihat sesuatu perkara dari sudut yang lebih positif, bersyukur dengan apa yang dimiliki serta menghargai orang-orang di sekelilingnya. Tema utama buku ini lebih kepada penerimaan diri, cinta yang tulus dan keberanian untuk menjadi autentik. Novel Buka Mata Hati bukan sekadar cinta remaja tetapi sebuah refleksi tentang identiti, kejujuran dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Pengajarannya jelas, jangan menukarkan siapa diri kita hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain kerana cinta sejati hadir apabila kita berani menjadi diri sendiri. Buku ini syarat dengan nilai murni seperti kesabaran, keinsafan, kasih sayang dan kejujuran. Ia memberikan pengajaran bahawa setiap cabaran dalam hidup sebenarnya adalah peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik jika kita sanggup belajar dan berubah. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana mesej yang digunakan sangat jelas dan mudah difahami. Walaupun jalan ceritanya ringkas, namun ia memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Buku ini sesuai dibaca oleh semua murid kerana dapat membantu kita menjadi insan yang lebih baik. Akhir sekali, buku ini sangat sesuai dari segi jalan ceritanya yang santai dan bahasa yang digunakan mudah difahami. Kayu beban buat gerudi, simpan sampan di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi darjat kerana bahasa. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Saya sarankan rakan-rakan untuk membaca buku ini. Sekian, terima kasih.